rasa setiap hari melangkah masuk ke sekolah, sekolah tu rasa macam medan perang. Aku ni bukan nak kaya. Aku cuma nak dihormati sebagai kawan. Tapi bagi mereka, aku ni cuma bahan lawak. Woi, asal kau masuk? Menyemak je lah. Bende lah. Datang dah anak-anak. Sibuk je. Dia tak nak. Lemak betul lah. Aduh, pensel tak ada lah. Syed, pinjam pensel boleh, Syed? Alah, mak saya tak bagi pinjam. Aduh, bagilah satu. Kau ni anak mak betul lah. Punya satu tak boleh. Satu. Syed, kau tulis apa, Syed? Tengah buat kerja sekolah. Apa acara rajin? Tengok bunga. Bagilah balik. Asal, tak boleh. Nah. Aku nak buat kerja sekolah. Nak? Nak? Tak boleh. Nak? Bagilah balik. Dia tak baiklah buat macam tu. Alah, semak lah kau ni lah. Kau nak sangat buku kau ni? Tengah. Kau ambil. Tengah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh duduk semua. Dalam buku ni, Irsyad datang. Tapi mana Irsyad? Cikgu, Ya? tadi Irsyad keluar, muka dia nampak sedih. Oh, ya ke? Okey, awak boleh tunggu dalam kelas kejap. Cikgu pergi cari Irsyad dulu. Boleh? Kenapa korang sanggup buat aku macam ni? Apa salah aku? Syed, duduk lah dulu. Orang selalu nampak kalau kita menangis, kita ni lemah. Tapi mereka tak pernah nampak berapa banyak air mata yang aku simpan dalam senyap, semata-mata nak pertahankan maruah aku yang kian hilang. Benda ni anak-anak lah, bang. Kita pun nak nangis je. Alah. Janganlah. Berhenti. Irsyad? Irsyad? Awak okey? Ikut cikgu naik bilik kaunseling. Jom. Awak okey ke Irsyad? Tak, Awak tak nak cerita dekat cikgu? boleh je. Awak boleh percaya dengan cikgu. Awak cerita je apa yang awak rasa. Sebenarnya, setiap kali saya pergi sekolah, saya asyik kena bully dengan Khairin dengan Iskandar je. Saya pun tak tahu apa jadi dengan saya. Saya pun nak benci nak datang ke sekolah. Okey, cikgu faham apa yang awak lalui sekarang. Cuma awak tak boleh biarkan kawan-kawan awak nilai awak dan jatuhkan maruah awak macam tu je. Awak kena bangkit. Tapi bukan bangkit dengan cara balas dendam. Awak tahu tak sekarang kita dah ada akta interview? Tahu kan? Jadi awak berhak datang ke sekolah dan belajar dalam keadaan yang selamat. Okey? Okey, cikgu. Datang dah budak ni. Datang dah budak ni. Sekarang dah ada akta bully tau. Kalau kau bully aku lagi, nahas kau. Menghormati orang lain bukan pilihan. Ia adalah satu kewajipan. Kepada masa buli di luar sana, kamu tidak sendirian. Suarakan dan bangkitlah. Kami dari Spektrum SKGP TV, salam hormat dan Assalamualaikum.